Itu Rasulullah tidak ada jawapan kerana wahyu ini belum turun lagi. Quran turun 23 tahun. Bila tak ada jawapan lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi jawab kepada pimpinan-pimpinan Quraisy ni. Nabi kata, esok aku jawab. Tanpa Nabi sertakan insya-Allah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegur satu sudut yang halus dalam kehidupan Rasulullah. Bila Nabi kata esok aku akan jawab, tak salah tuan-tuan. Cuma Nabi tak sebut sebagai adabnya insya-Allah kalau Allah kehendaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepanjang hari wahyu tak turun. 3 soalan tak ada jawapan. Keesokan hari pemimpin Quraisy datang. Sampai depan rumah, wahai Muhammad, mana jawapan? Esok aku beri jawapan. Waktu tu Rasulullah menghadapi cabaran dari sebuah kerajaan. Di belakang kerajaan itu adalah penduduk kota Mekah. Yang kalau Nabi jawab, waktu tu Nabi dengan husnuzannya, dengan baik sangkanya ke semua penduduk Mekah akan masuk Islam. Seharian Nabi tunggu. Hari kedua seharian Nabi tunggu. Bayang tengok, seharian. Hari ketiga pi, wahai Muhammad, mana jawapan? Esok aku berikan jawapan. Berlanjutan sehingga 15 hari. Bayang tengok macam mana Nabi menanggung hari. Akhirnya barulah turun. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ni, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang Dzulqarnain. Qul, jawab, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Wahai